Sudah 2 hari tak ada makan lah. Ada apa-apa makan? Ada. 2 hari tak ada makan lah. Ada apa-apa makan? Sudah 2 hari tak ada makan lah. Ada apa-apa makan? Makan ada. Boleh kasih makan. Boleh. Ada apa-apa untuk makan tak? Dah 2 hari tak makan. Anak ini kira senang. Okay, thank you. So Mas, ini eksperimen untuk tengok ada orang baik dalam dunia ini lagi ke? Okay ya, thank you very much. Thank you. Thank you. Okay. Actually ini satu social eksperimen. Kita mau tengok ada orang baik dalam dunia ini lagi. Okay ya, thank you. Thank you. Sebenarnya kita buat eksperimen, satu eksperimen. Tengok masih ada orang baik dalam dunia ini. Okay, terima kasih Kak. Thank you. Terima kasih bang. Ya bayar. Bayar. Oi. Oi. Saya boleh lah, try tengok lah. Saya pelan-pelan lah, try tengok boleh lah. Saya sendiri boleh lah. Ada anak ke? Ay, okay. 买不辣啦。哎呦。你一个人可以吗？我们帮忙你拿，要不要？ 什么 clip sana? Oh pergi sana. Ah ya, ya boleh lah. Sini, saya tolong, saya tolong. 中啊，可以啦，已经可以啦。啊，中啊。我帮你追过去，不会偷你的东西啦。我也一个一。你嗰度啲嗲，对。 OK 啦。OK。Thank you 啦。 Alright. 但我卡巴嘅。卡巴。Alright. Ya, thank you. 卡巴到嚟啊。冇別啊，冇啊。我給你得。OK， 唔該。OK, thank you. Okay. Maka at the garden there, kami ko do. You drive here lah. Ya. Ayya. Boleh. Boleh. Actually, this is a social experiment video by Mr. Hey. We have camera here. Oh my god. Perhatian, dengar sini semua. Kepada sesiapa sahaja yang sedang berada di pavilion, mari kita bermain satu permainan untuk menguji minda anda tentang Malaysia. Lihat kotak-kotak berwarna tu. Itu kotak-kotak pembahagian kaum di Malaysia. Etnik Sabah Sarawak atau jika ada berbangsa Punjabi dan lain-lain. Korang boleh berdiri dalam kotak warna. Yang Melayu diri dalam kotak warna, bangsa Cina dalam kotak warna dan India dalam kotak warna. Ini bukan nak diskriminasi ke apa tau. Tunggu okey. Soalan yang pertama. Siapa di sini makan nasi lemak untuk breakfast pagi tadi? Okey, sila kembali ke kotak-kotak anda tadi. Siapa di sini suka badminton? Tak kisahlah main ke, tengok je ke. Semua masuk. Okey, balik ke kotak asal. Siapa di sini yang lahir pada bulan Ogos? Go. Soalan seterusnya. Siapa di sini pernah ada
atau masih mempunyai kawan baik selain bangsa anda sendiri? Siapa di sini percaya bahawa Malaysia merupakan negara yang maju dan harmoni? Siapa di sini yang bangga jadi rakyat Malaysia? Siapa di sini boleh nyanyikan lagu negaraku? Anda telah berjaya membuktikan bahawa Malaysia ini kita punya. That we are very patriotic and we unite as well. I think sebab because I was standing, there were next to me, it was like from different races. There was Chinese next to me, Indian next to me, I am Malay, and we're together, one song nyanyi sama-sama. Perasaan patriotik semakin berkobar-kobar. Dengan Cina, India, Melayu sekali together. Semua tak sombong. So hari ni Yof nak buat social eksperimen. Yof nak test sikap orang Malaysia ni ada prihatin tak? Ada sikap kemanusiaan tak? Kalau Yof dalam kesusahan, diorang tolong ke tak? So dalam beg ni ada kotak Miss Berry. Yof akan jatuhkan kotak ni dan kita tengok siapa rakyat Malaysia yang sangat prihatin, bantu tolong sesama antara mereka. Okay, let's go. Thank you. Thank you. Bumiku Malaysia, tanah tumpah darah tercinta. Biarpun kita berbeza adat, biarpun kita berlainan pendapat, kita tetap satu. Satu hati, satu jiwa, satu rasa. Nikmatnya kita kongsi bersama kerana kita satu Malaysia. Ingatlah, bersatu hati dalam membentuk perpaduan demi kemajuan negara tercinta. Selamat Hari Malaysia. Itu mak saya. Boleh tolong saya jaga dia baik-baik. Dia dah tak ingat saya sudah. Tak apalah, you jaga sajalah, it's your mom, what? I always try to tell myself to be tough, but cannot show to her that I'm actually very weak now. But Saya kena cakap dengan you, you have to be strong. She's, dia macam mana sekalipun, she's your mother. Forget or not, she's the one who take care of you for how many years have you long. Ma. Actually kami pelakon saja. Mau buat satu awareness video sajalah. Kalau macam ada orang tengah kemurungan, so tengok stranger macam mana nak tolong saja. Tenangkan you. I pun pernah like
rasa benda tu. Dia dah sebenarnya yang ajak pergi kat aunty ni. Saya pergilah. Kau kat lah boleh cakap dengan aunty ni. Abang ni nak terjun je lah. Terkejut lah juga. Saya rasa apa yang dalam minda saya jadi kebenaran. Tanya tak, semalam mak bapak saya bergaduh. Saya terdengar saya ni anak angkat. Apa maksud anak angkat? Dia masih dengan abang. Dia orang ada sana. Angkat tu macam ada anak angkat tu adik anak sulung. Apa maksud anak angkat? Anak dia angkat. Anak angkat ni dia anak yang paling berapa sayang. Saya cakap macam mana? Dia cakap dengan abah. Jadi jangan fikir bukan tau. Okay, anak angkat ni lah anak orang paling sayang. Mak bapak paling sayang. Dia orang special. Orang yang disayangi sangat-sangat. Macam tu lah anak angkat maksud dia. Orang ada kat situ. Oh, anak angkat. Cuba tulis sini. Maksud anak angkat ialah anak syurga. Oh. Adik jangan kata orang tak sayangkan adik kan. Itulah. Satu kelebihan dah juga tu. Allah paling sayang lah untuk anak angkat ni yang sayang. Okay. Thank you. Terima kasih tahu Kak dah semangatkan dia. Ni adalah talent kita tengah buat social eksperimen tadi. Kamera ada dekat situ Kak. Ni ada hadiah Kak. Ya, sama-sama. Dia dah nampak saya punya wallet tak? Ada. What will happen if I leave my wallet in the public? Dia dah nampak saya punya wallet tak? Ha? Tak ada meh? So tadi ada orang duduk sana ke? Tak ada orang duduk kan? Tak perasan. Tak perasan tak? So I tadi duduk tapi I think I duduk jugalah. So I tak pasti dia tengok wallet lah. So I tak jumpa wallet I. Tak ada. Tak ada meh? Betul ya? Tak nampak wallet. Bro. Bro. Kenapa you Tapi bro. Boleh tak saya bagi you something sebab you bantu I? Kenapa? Thank you. Ini voucher lah. 对不对？包，然后我这是给你啊，因为你是好心人。
Saya tolong. Tak apa. Tak apa, boleh saya tolong. Betul ni. Betul, saya tolong. Haji di mana? Kim. Dah seorang ke? Serangan. Boleh? Saya nak buat Macam itu. Cuci tak? Biar terus pakai. Boleh. Saya sebenarnya. Dah telur. Belah. Habis ni. Berapa? Kami bayar. Saya bayar. Jangan macam tu nak. Boleh sikit pakcik dapat makan. Betul ni. Alhamdulillah, semoga murah rezeki. Pakcik balik dulu Allah Akbar. Betul ni. Alhamdulillah. Dah siap semua benda dah. Risau saya ada kontak kalau akak nak. Ada? Nak? Saya bagi lah. Nanti senang lah akak, tak payahlah nak bawa ke tinggi mana dah. Kira nak hantar mak ke? Saya pun hantar juga. So akak minta hantar lah daripada saya akan hantar. Okey. Bagus. Okey, sama dengan tu. Kau ni kenapa? Mak rasa pamper mak dah kena tukar lah. Penuh dah ni. Mak sendiri pun. Adalah masalah dimisahkan. Tante ni nak training lah. Bos aku marah. Asyik putih je sebab dia ni. Di mana gelik depan ni? Asyik yang sekarang ni. Tanya. Kau aku nak tolong. Ya, macam tu mak sendiri macam tu. Kalau pun mak boleh je nak layan elok-elok kan? Nak jaga. Betul tak? Asyik sebab kerja banyak. Bos aku dah marah dah. Cuti. Daripada ni lah. Sikit sakit. Mak kau pun kerja juga. Boleh je jaga kau kan? Boleh kan? Kau tak syukur pun aku. Maksud syukur tak pun syukur. Syukur. Dia dalam hati apa doa ni yang paling dekat. Lain je. Okay? Okey eh?
Terima kasih nak.